Hello guys, welcome back to my YouTube channel Mutiara Resti Hari ini Hari Raya Aidiladha. So kita beraya dekat mana? Kuantan. Yeay, kat Kuantan. Ni Princess Sofia tengah makan. Adik. Dia makan nasi dengan bakso je. Okay, jom kita tengok. Bang. Tengok menu hari ni. Nasi tomato. Ketupat. Rendang ayam. Daging. Yang ketupat kita panggil. Ayam masak merah. Ada bihun untuk makan bakso. Ini bakso dia. Acar untuk makan dengan nasi dan sambal kicap bakso. Ni ada Abang Paris tengah relax. Menunggu tetamu ke? Ha? Menunggu tetamu? Tetamu tak tahu siapa nak datang. Kita pakai baju raya, jubah warna navy blue. Sini abang, sini Kak Mami. Ya abang pakai kurta je. The princess datang. Look at Sofia, cantiknya, Masya Allah. Siapa cantik ni? Tengok kamera. Hari Raya guys. Meriah tak? Meriah? Belum meriah lagi? Belum ada yang sampai. Sama Raya korang. Tengok ni. Princess makan bakso macam mana? Besarnya pipi dia. Dia masuk semua. Ni princess dari mana ni? Comelnya. Masya Allah. Tuh makan macam tu. Besar sangat yang dia masukkan. Ucapkan Hari Raya dulu. Semua orang. Macam mana nak ucapkan ni pipi dia? Nak bercakap apa tak boleh. Oh ni tengok ni makan bakso macam mana. Makan sikit-sikit lah. Besar tu bakso tu. Handsome-nya abang. Masya Allah handsome-nya. Nak pergi. Makan habiskan nasi tu lagi. Okay. Sekarang saya pergi dekat surau, dekat area rumah ni. Nak tengok orang berkurban. Okay. So let's go. Ni pergi dengan anak-anak sekali. Rasanya dah siap ke macam mana? Tengah kurban tu kat situ. Datuk. Tanya Eddie ni. Kat sana ada lagi tu. Next lembu korang nak disembelih dah. Ya Allah dia tahu lah, dia takut. Abang, sedih Mami. Rasa sedih lah pula.
Sebab tadi tak dapat tengok yang 4 tu. Ni tengok kelima pula. Kemudian Amnah Basirun, Datuk Sri Kadri ada, Datuk Haji Nafiah. Tengok lembu disembelih depan-depan ni, sedih weh tengok. Kita nak pergi. Kan anak nak tengok sangat kan. Tu tengok ada siap tutup telinga adik. Tengok Sofia, dia takut tapi dia nak juga tengok. Sofia, adik, ya Allah. Ni tengok abang fokus betul abang. Abang, tak takut ke tengok? Kaki-kaki tu mesti potong tu dek. Perasaan awak tengok lembu disembelih? Best. Best ada sedih tak? Tak ada. Macam mana perasaan awak tengok lembu? Ada darah tak? Tak ada. Cuba tengok, cuba tengok. Tengok. Tak ada. Tak ada. Okey. Buka pintu kereta. Tengok ni diorang makan dekat atas meja je. Okey. Ini Nana dengan kawan dia. Mama. Dan lupa izin, mohon maaf lahir batin, selamat hari raya. Untuk semua keluarga dekat Untuk semua Lombok. keluarga di mana saja pun berada. Guys, Mama dah masak banyak. Blind box. Tutup mata, jangan buka. Wah, apa ini? Jangan buka mata. Buka. Adik tak boleh buka tak pernah. Kuning. Tengok. Okey. Oh, di kepala je ke? Tante dah apa-apa, tante dah apa-apa, tante dah apa-apa. Wih, adik cantik. Adik Ni pula. Abang nak yang panda ni. Okay, jom. Dia cakap dia nak beli ni sebab nak cakap I love you dekat mami, nak tulis I love you, nak tulis I love you, nak tulis I love Oh, you. so sweetnya. Nak beli jajan ke nak beli buku? Beli buku. Oh, so sweet. Okay, cepat. Okey, cepat. Cepat. Tutup mata. Ada dapat tu lagi nah. Lagi. Alah. Alah. Tak best lah. Mana dia punya. 1, 2, 3. Dah dapat apa? Nak ni. Bella. Nak Bella. Bella ini. Aku dapat pink comel. Comel kat tante tu sebab dia pink-pink tengah. Ui, adik comelnya. Ni pink. Abang dapat Laira. Comel abang. Ada purple di atas dia, tanduk dia. Ini apa nak ni? Berapa banyak lah korang beli Nak dapat yang ni, yang warna biru ni. Aku nak pink lagi, purple. Tak ada purple. Ada tempat buka. Ada ni warna biru. Okey. Wah. Comel. Comel juga tu bang. Ada pink dia. Bunuh dia. Wish. Tapi dapat pink. Kuning. Cuba. Ambil pink. Ni. Ya, adik yang ni lah. Tempat buka, tempat ni.
Tak tahu lagi. Oh, cantiknya abang. Tengok Mami. Mami nak ambil yang dekat abang ni. Mami nak ambil dekat abang ni. Hari ini. Ni semua yang kita dapat. Bah, itu je. Tunjukkan kamera. Tunjukkan kamera. Ni tak punya. Ha? Ini ada punya. Three. Ni abang punya. Letih dah dua ni. Mana Rok ah? Dah balik dah dia. Kena cepat-cepat lagi hospital. Oh, baik. Siap. Dia suruh juga. Tadi dia cakap Ni Umi. Nanti dia malam lah dia datang. Lupa tadi ambil video masa makan.